Direktur tambahan, saya tertinggal tadi sekejap. Ini satu laporan bertarikh 22 bulan 7. Tajuknya, bilion ringgit orang sakau kamu tak tahu, tabung haji 1MDV. Dibuat di Ampangan semasa kempen pilihan raya. Ini orang yang buat ni sepatutnya ada dalam dewan ni, beritahu di mana sakaunya. Itu je. Terima kasih. Baik, Arau last Yang Muhammad, saya minta penjelasan. Pertama sekali saya berdoa kepada Allah semoga PMX dan juga timbalan cepat sembuh. Kami sentiasa berniat baik dan baik sangka. Yang keduanya, Yang Muhammad, laporan ini 14 sampai 20. Tapi sebelum 14 sampai 20 ada lagi seorang menteri di situ. Menterinya ialah daripada Bagan, Menteri Kewangan. Tidak dimasuk dalam laporan RCI. Padahal itu terlibat dengan urus harta jemaah sedang berhad yang melibatkan harta tabung haji telah diuruskan oleh pihak lain. Tetapi oleh kerana saya tertarik hati dengan Mak Sabuk, Yang Berhormat sebut kawasan Yang Berhormat. Kota Raja, yang telah menyebut bahawa sesungguhnya orang yang telah menyelamatkan tabung haji ini ialah Lim Goeng. Bagan. Dia sebut Lim Goeng sini. Saya gini, Arau dalam nama ni Arau boleh bahas lagi. Ya. Sebab yang ni dah melangkah, bukan tajuk substantif ni. Saya nak sebut bahawa RCI ni sendiri. Jadi apa permintaan Arau ni? Cadangannya ialah, Permintaan Arau apa dia? Bukan nak penerangan. Saya nak tanya apa yang Arau nak minta. Ketua Majlis Arau nak minta apa? Yang telah mengeluarkan kenyataan. Betul. Sebelum dia keluarkan kenyataan. Arau dengar saya. Arau bangun. Arau dengar saya dulu, saya cakap. Arau bangun nak minta apa dari saya? Ya. Apa dia? Saya nak cakap supaya ianya ditangguh. Itu saya faham. Sila duduk, cukup. Bagi alasan sikit. Okey, faham. Speaker. Jangan kedekut. Ulangan, speaker. No. Boleh bagi sebelah sini pula, speaker. Semasa saya berkempen, sakitnya sampai hari ni tau. Berkempen di Negeri Sembilan, tiba-tiba keluar berita RCI. Sebab itu saya kata, kalau kita bangun nak minta apa dari speaker, kalau nak cerita selagi Yang Berhormat ada masa, ceritalah. Sebab saya tak ada di Negeri Sembilan, saya tak dengar. Jadi Yang Berhormat boleh cerita detail. Pukul 10.05 dia kata yang ni, 10:11 dia kata boleh yang tu. Tapi waktu Yang Berhormat berbahas, sekarang ni Yang Berhormat bangun dan minta apa dari saya? Mencadangkan supaya cadangan daripada ketua itu disokong. Noted dan terima kasih. Dan alasannya seperti baik, itu. saya dah ambil. Alasan tak payah bagi. Kena bagi Boleh speaker, ulangan speaker. Saya nak satu alasan, Yang Muhammad. Dah lah tu Arau. Bila laporan ini dikeluarkan, saya duduk berkempen Negeri Sembilan, tiba-tiba keluar ada orang sakau. Sekarang lah Arau, nak bahas sekarang lah Arau. Sebab tu saya kata Arau, sebab orang Negeri Sembilan, orang UMNO nak bahas sekarang lah Arau. Baru langat. Dan kita telah menang dengan cemerlang. Menang dengan cemerlang. Arau 1, Arau 2. Saya minta duduk Arau. Dia minta duduk. Arau sila pulang duduk. Tak boleh bagi alasan keluar. Tak boleh lah, dapat duduk. Jadi kita anggap RCI ni ialah sakau. Okey lah tu kalau Okey, sakau. saya bagi last kali ulangan. Saya nak minta petua daripada speaker. Peraturan Dewan. Nanti dah lah. Saya nak minta petua daripada speaker. Saya baca dalam buku peraturan ni, dia kata ketua majlis boleh minta untuk mengadakan persidangan ni, tapi tak semestinya ketua majlis kena ada dalam ni, sebab dia tak sihat. Dia bukan ketua majlis, dia Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri. Saya betulkan tu, dia Perdana Menteri. Cuma kabinet ni dia bekerja secara kolektif. Kalau Perdana Menteri tak ada, timbalan Perdana Menteri ada. Dia boleh jawab. Menteri Kewangan ada, Menteri Agama ada. Dia bekerja secara kolektif. Jadi apa masalahnya? Kan, saya rasa kita teruskanlah persidangan ni. Sebab kawan-kawan kita daripada Sabah, daripada Sarawak dah mari ni kan, belanja hotel, belanja minyak, belanja kapal terbang ni. Ini apa-apa nak bagi rugi ni, bagi dah. Duduklah. Terima kasih. Duduklah, rugi masa. Baik, duduk. Cakap macam orang apa Orang apa? Last. Orang apa? Ada kurang sikit lah. Orang apa?
Speaker. Ini rakyat Malaysia tengoklah ni sikap ni. Tak ada adab, tak ada akhlak. Dah tua. Speaker. Dah tua, tak ada adab, tak ada akhlak. Cakap Yang Berhormat Baik, Speaker. saya yakin kalau saya pergi ke bawah minta IC masing-masing, pastinya umur lebih daripada 50 tahun. Pasti. Yang pastinya umur lebih 50 tahun. Amat memalukan. Silakan. Speaker. Okey. Kalau No, boleh. saya nombor. Satu Saya je, nak, Speaker. saya nak bagi jawapan. Permintaan. Saya menulis pada Yang Berhormat Perdana Menteri, No. Ketua Majlis dan juga salinan pada Speaker. Bila nak buat sidang tak apalah keputusan Speaker. Cuma kita minta supaya lebih daripada 2 hari sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 2 hari. 1 hari ni dah habis sejam. Kemudian Menteri nak bahas, nak bentang sejam, nak golong sejam. Kita nak bahas 5 minit apa saja kita boleh sentuh. Jadi saya minta, saya dah hantar surat pun Itu permintaan. supaya dilanjutkan. Itu permintaan. Terima kasih. Pendang ada standing order apa? Saya 11.3 juga. Okey, apa isunya? Sebab Kalau yang apa- sama saya tak bagi. Tak ada, bukan. Sebab saya nak bagi alasan 11.3 yang saya minta ni, Tan Sri Speaker. Yang pertamanya, peraturan ini kita boleh minta untuk kita tangguhkan, sebab yang nak minta buat RCI ni daripada 2013 hingga 2018 dan disambung lagi 2 tahun 2020. Jadi maknanya ada kaitan. 2020 tu ada kaitan dalam RCI ini yang boleh kita bincang masa ketika Menteri Kewangan adalah daripada Bagan. Jadi kalaulah kita tak tangguh, kita tak boleh dapat penjelasan daripada Yang Amat Berhormat daripada Tambun. Jadi dia tak serius benda ni, sebab RCI ni benda besar. Ini membuat satu stipulasi, Baik, saya kesimpulan yang menyebabkan 10 bilion duit hilang Okey. on the paper. Sekarang saya nak buat keputusan. Speaker, ringkas. Tak ada ringkas dah habis dah. Saya dah buat keputusan. Sekarang, Ketua, majlis perkahwinan nak dibuat. Majlis apa? Pengantin tak datang. Majlis apa tak dengar? Majlis perkahwinan nak Majlis berlangsung. perkahwinan tak ada majlis perkahwinan. Nak berlangsung. Hari ini Pengantin dalam tak RCI datang. tidak Anu, siapa yang kahwin ni? Siapa yang kahwin? Kepala otak fikir kahwin je kalau otak tu. pula majlis perkahwinan ni. Tak ada. Baik, listen. Baik, dengar semua. Semua kita, saya termasuk terikat dengan 11.3. Maknanya bila Perdana Menteri mohon untuk mengadakan persidangan. Jadi dia hantar surat, saya akur, sebab itulah saya benarkan majlis ini diadakan. Bukan majlis perkahwinan, majlis persidangan ini. Baik, namun pun begitu, untuk mengatakan kenapa PM tidak ada, kita ada TPM di sini. Adakah anda nak downgrade kedudukan TPM? No, TPM berada di sini mewakili kabinet. Menteri-menteri lain juga mewakili kabinet. Baik, itu satu. Yang kedua, kita masih lagi ada 2 sesi yang penting. Ini yang pertama. Yang kedua, 5 hari bulan 10 ialah sesi bajet. Itulah yang boleh digunakan oleh setiap Yang Berhormat. Mintalah apa juga, dan boleh juga dirujuk kepada persidangan hari ini. Apa yang kita nak, apa yang nanti dulu, yang Kota Baru nanti dulu. Baik, kita bentang nama sahaja. Nanti itu kuasa Penerangan kan? Menteri. Yang Berhormat nak debate dengan saya ke? Saya dah bagi peluang. Bila saya cakap, Yang Berhormat dengar dah dulu. Yang ketiga, kita ada Special Select Committee. Ada 12 orang dan pengurusi berada di sini. Malah Special Select Committee boleh pick up, kutip apa yang kita bincangkan, buat satu resolusi, panggil siapa lagi arahan-arahan yang diperlukan, bentangkan dan desak. Because inilah kali pertama semasa saya jadi speaker, laporan pengurusi Select Committee kita bentang dan bahaskan dalam Dewan. Kita pernah buat. Dan apakah kita tak boleh buat itu? Bukan saya bagi 5 minit, saya bagi 1 jam lebih untuk membahas. Maknanya ruang saya buka seluas-luasnya. Sebab itu, oleh kerana saya terikat dengan 11.3, saya nak proceed juga. Silakan. Isu Nombor dan isu saya dah buat keputusan, saya nak proceed. Saya minta maaf. Saya dah buat keputusan. Minta maaf. Silakan. Sri tak menjawab isu yang kita bangkit. No, saya dah buat keputusan. Ya. Saya dah buat keputusan. Kenapa di downgrade dan jadi penerangan menteri, Tan Sri? Itu soal kita. Why? Kenapa Dan dalam ucapan sekali lagi yang mau masukkan. Silakan. Baik, saya jemput menteri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mengikuti perbahasan ini di pihak pembangkang. Terima kasih. Maksudnya pembangkang nak walk out? That's your decision? No, saya nak tanya sekarang. Adakah pembangkang nak walk out? Please leave. Yes. Okey. Pembangkang ke atau individu tertentu? Pembangkang.
Saya nak dengar. Tansi Speaker, Tansi Adakah Speaker. pembangkang atau Speaker. individu tertentu? Kami Saya nak dengar. Kalau siapa yang nak keluar, keluar. Kalau siapa nak tunggu, tunggu. Itulah bagi tahu, keputusan. siapa Sebab keluar, rakyat keluar. sedang melihat anda. Silakan. Silakan Menteri. Nombor. Rakyat melihat betapa Perdana Menteri tidak hadir pada hari ini. Baik, siapa yang rasa dia tak mau bincang dan lihat ini bukan penting, sila keluar. Yang tinggal nak bahas, sila tinggalkan. Menteri, silakan. Okay, Jangan bising, kalau tidak. warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini pembangkang hadir dalam Dewan. Pertamanya untuk menjelaskan beberapa perkara keinginan rakyat terhadap RCI ini. RCI ini apabila kami dengar ceritanya bermula dalam kempen pilihan raya di Negeri Sembilan. Yang membangkitkan isu ini Perdana Menteri sendiri. Dan banyak laporan-laporan atau cerita-cerita yang kita dengar di luar sana. Contohnya, ada satu berita yang mengeluarkan bilion ringgit orang sakau kamu tak tahu. Tabung haji. Dia yang sebut. Jadi kami nak tahu yang mana satu dalam bab laporan RCI ini yang dia kata ada orang sakau. Kalau ada orang sakau, ini sudah ada 3 tahun laporan ini diberikan kepada kerajaan. Kalau dah sakau sampai 3 tahun pun tunggu sampai sekarang tak ada lagi orang yang terbukti ada menyakau seperti apa yang dia kata. Jadi apa benda yang kita nak bahas dalam ini? Apabila dia sendiri pun tak ada urgensi untuk membuktikan bahawa dia mahu melihat supaya ini adalah merupakan sesuatu yang urgent, yang mustahak untuk diketahui oleh rakyat semua. Laporan RCI tabung haji tak diterbitkan awal kerana bimbang orang Melayu hilang keyakinan. Orang Melayu hilang keyakinan dulu. Sekarang tidak hilang keyakinan. Apa benda yang dia cuba nak sebut dengan kita ni? Kalau tangguh, orang Melayu tak akan hilang keyakinan. Kalau sebut awal, orang Melayu hilang keyakinan. Saya nak maklumkan kepada rakyat semua, kita hilang keyakinan kepada Perdana Menteri yang tidak menjelaskan perkara yang benar. Jadi tak kira masa bila, dulu atau sekarang, sama je. Kalau dia tidak menjelaskan perkara yang benar, kita dah banyak kali sebut dalam press conference kita, tiap-tiap kali kita sebut prinsip kita adalah prinsip candor, berterus terang. Candor principle itu adalah menjadi sesuatu yang kita ketengahkan supaya kerajaan awal-awal lagi membuktikan mereka berterus terang dalam semua hal, termasuklah juga hal tabung haji ini. Sebab itu bila kita kata kita nak bahas dalam, dan akhirnya hanyalah merupakan penerangan menteri dan tidak akan ada keputusan yang dia ambil. Kita boleh lakukan seperti ini, kita boleh buat press conference, kita boleh keluarkan statement, kita boleh hantar surat, itu semua boleh kita lakukan melalui jawatan kuasa, semua boleh kita lakukan. Jadi tak payah buang masa lah. Baik itu tadi pun saya dengar Putrajaya minta sampai ada 2 hari. Dia kata tak payahlah 2 hari. Menunjukkan apa? 2 hari pun dia kata buang masa je. Kalau dia tahu 2 hari itu buang masa, sama je kalau dah buang masa 1 hari pun buang masa juga. Itu pada pendapat kami lah. Okey, terima kasih. Ada soalan? Ambil bahagian dalam persidangan. Ya. Kita tak akan masuk lagi lepas ni. Dia majlis penerangan. Kalau dia tegang, dia nak suruh kita bahas apa? Kalau dia kata ada perkara usul yang nak dia bawa, baru kita bahas. Kita kena faham ini ya. Contohnya kalau dia bawa bajet, itu adalah usul bajet untuk kepentingan rakyat, kita akan bahas. Tapi kalau RCI laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya, jawatan kuasa ni telah pun, dan saya nak baca penutup, saya rasa semua rakyat dah baca pun. Berdasarkan penemuan dan syur-syur Suruhanjaya, dia dah buat. Pengesyuran telah pun dilakukan oleh Suruhanjaya. Kerajaan dan pengurusan lembaga tabung haji perlu memberi perhatian yang serius terhadap penambahbaikan yang dicadangkan bagi memastikan
pengurusan lembaga tabung haji terus cemerlang. Jadi maknanya dia dah cakap 3 tahun dulu dah. Maknanya selepas 3 tahun, pengusyuran telah pun diberikan kepada kerajaan dan lembaga tabung haji. Nak bahas apa lagi? Nanti dia akan terangkan dalam selama 3 tahun kita dah buat gini, akhirnya tak ada apa-apa lagi, selesai. Itukah yang dia nak buat? Atau ada perkara lain? Sebab kita fikir, apa yang dibentangkan oleh lembaga tabung haji ini hanyalah setakat tahun 2020. Ada banyak perkara lagi yang selepas itu. Mengapa tidak dibentangkan bersama? Ini yang kami fikir sepatutnya kalau ada Perdana Menteri di hadapan kita, boleh kita jelaskan dan boleh kita minta, boleh kita mohon supaya dia boleh react kepada persoalan kita semasa perbincangan itu dilakukan. Ini yang kita mahukan sebab ini adalah satu masalah yang dia kata bimbang orang Melayu hilang keyakinan. Saya rasa orang Melayu dah hilang yakin dah sebab di Negeri Sembilan ini nampak majoriti orang Melayu tak yakin dengan kepimpinan PH di Negeri Sembilan. Terima kasih. Tapi banyak kawan-kawan yang bagi tahu sebab besok sesi parlimen berkenaan dengan pembentangan RCI tabung haji. Tapi kalau dia yang desak, dia yang duk tuduh sakau. Tapi kenapa dia tak berani? Guys, kau rasa? Kan dia duk desak RCI tabung haji, UMNO sakau, betul tak? Ceplos pun main UMNO sakau. Okey, kita nak tahulah, kita memang nak tahu, besok kita tengok lah. Tapi kenapa non kunyit dia tak ada? Sepatutnya dia lah yang bercakap. Betul tak? Betul. Sepatutnya dia lah yang bercakap. Saya tengoklah dia kata, oh ni memang ini tugas Menteri Agama. Non kunyit lah cakap, dia PMX. Dia yang beria nak buat sidang parlimen. Kenapa dia tak bercakap? Bukan tak bercakap, dia tak datang terus masuk hospital. Ni kepada ceplos. Pak Mael masuk hospital, kau siap pergi IJN lagi. Oh, saya dekat hospital nak merawat. Pak Mael masuk hospital, masuk IJN. Ni bos kau non kunyit, tiba-tiba masuk hospital, operation. Ya, selang berapa hari ni? Kemaluan yang memalukan. Tak ada muka. Takut masuk parlimen. Takutlah guys. Takutlah. Sembang sakau. 12 bulan, KU Sorota pula. Besok, RCI tabung haji. Lusanya pula, kes Yusorota. Tuan Rafiq, lawyer Tuan Rafiq akan berhujah berkenaan dengan kes Yusorota ni. Yang non kunyit minta bagi tahu apa bukti yang ada. Mana? Gila lah dia orang ni guys. Itu hari minta kekebalan, minta imuniti. Ini minta bagi tahu apa yang Yusorota ada. Mana boleh cerita? Betul tak? Gila lah dia ni. Takut.